Okay, Assalamualaikum. Hari ni nak buat tip leceh. Tip leceh macam mana bila rantai jatuh tak ada nut and tak ada nut, nak buka macam mana, kita pun tak ada sepanah, kita nak buat sendiri. Kalau rantai ni terjatuh, macam mana nak keluar, nak bagi dia naik kan, bila semua dah terabur lah. Mengikut kajian aku, okay, bila korang dah tahan bila rantai pun dah terabur, korang ambil screwdriver, tolak. Lepas tu korang tolak depan ni, masuk celah ni rantai. Ada lebihan, tarik bagi ke belakang. Tarik kan, bagi dia full. Bagi dia full ni sampai dia full habis ni. Bagi dia dah boleh. Sebab yang ni dia dah lock ni, dia dah tersangkut lah kat sini. Dia belah ni je boleh. Aku tak boleh nak tarik. Kalau aku tarik nanti hancur lah. Lepas tu and kita ni nampak tu, aku ambil kabel tight, masukkan tapi leceh sikit lah. Aku masukkan, ikat. Lepas tu yang ni masuk terus dalam ni, terus ni atas, tarik slow-slow. Macam tu je, mudah. Korang tarik slow-slow. Aku tak boleh nak buat sebab aku tengah pegang phone. Okay, apa-apa nanti aku saja nak share ilmu. Sebab aku tak ada tak ada nut, screw impact gun nak buka ni. Jadinya aku guna kepakaran cap ayam. Sebenarnya nak tukar cam je. Sebenarnya nak tukar cam je, tapi dia okay. Bye. Assalamualaikum.